berada di Kota Jail. Kita akan melawat di sini. Jom kita tengok apa aktiviti dan tempat yang disediakan dalam ini. Jom, let's go. Okey, sekejap kita akan masuk. Dah pukul 3.30. Bayaran satu kepala RM15. Pukul dia ada slot-slot dia, nanti kita tunjuk slot dia pukul berapa boleh masuk. Jom. Tidur, tempat buang najis. Dia akan makan dekat sini. This is the room. Sempit je. Dia macam sedepa je lah. Satu depa. Ketika kalau satu depa je. Ini keleluasan. Ini lukisan yang dilukis oleh tahanan. Kreatif untuk dia orang ni. Tempat bilik mandi, tempat mandi dia orang. Syarat mandi kira 1 hingga 4 sabun, manakala 5 hingga 6 terus mandi. jom lah kita ke sini nanti. Masa jugalah kuat bilik dia mandi dia. Sekarang kita nak pergi ke tempat seterusnya, tempat lain lah. Jom. Tahun 1990. Jadi dia ada tandas dan juga tempat mandi kat dalam. So mereka yang duduk dekat sini tak perlu keluar pun. Dia untuk pergi toilet, nak mandi semua kat dalam sahaja. Okey, untuk bilik yang bersaiz besar maksimum 35 orang. Untuk bilik yang bersaiz gaduh datang aksi kami izin. Okey, habis itu tanda Aiman, saya terangkan tentang manual. So ini adalah gambaran sebenar manual yang pernah ada di sini. Ada yang bekerja, ada yang tidak. Untuk yang bekerja, mereka akan bekerja di bengkel di bahagian bawah ni. So bengkel-bengkel ni cikgu tengok sendirilah, cuma tak boleh melepasi barrier yang kita pasang. Ada rumah akhir untuk bantuan akhir, namun pelaksanaan hukuman gantung kita transfer aktiviti ni bergantung kepada pegawai. So kalau pegawai kata hari tu semua pergi turun ke padang, semua akan turun ke padang lah. Dia lakukan aktiviti baik-baik ni. Tapi 1 jam ni. Cuma kalau tengok movie, dia akan boleh jadi 2 jam untuk dia dah. Sebab dia kena habiskan movie tu. Movie dia bukan movie yang dia akan dapat satu set saja. Kalau dia selalunya bandar baru dan 6 bulan ke bawah, dia akan pakai baju warna putih. Bila dia masuk ke 6 bulan seterusnya, dia akan pakai baju warna merah dan dia akan tukar secara berfasa pergi ke hijau dan last sekali biru cair. So biru cair ni selalunya untuk tempoh hukuman dia 10 tahun ke atas. Okey, untuk biru gelap ni kita pakai baju ni baju blue suit. Hanya bantuan terbaik saja boleh pakai. Maksudnya kat sini, bantuan tu mencapai KPI yang pihak penjara mahukan. Dia bagus dalam semua aspek lah, terutama dari segi disiplin
slim dan juga medium dia. Cup. Okay? So kalau dia pernah lari penjara, jalur dia hijau. Pernah lari polis, jalur biru. Pernah lari daripada pusat pemulihan dadah, jalur hitam. Dan last sekali, kalau dia pernah lari daripada sekolah Henry Geni, warna merah jalur dia. So kalau ada semua jalur, semua color, maksudnya semua tempat tu dia pernah masuk, semua tempat ada bahan dia lalu. Okay? Alat belenggu. It's like a gari. Yang new latest lah. This one is latest. Last time lah. Ke apa? Tempat makan. Jadi sekarang pakai itu sebab dia latest makan. Nasi tangan dia orang buat guna sabun. Dalam penjara Makanan. Sabatan. Ada lagi? Ada lagi? Sekarang kita berada di bilik sebatan. Ini adalah bilik sebatan yang akan sebatan. Untuk sebatan dekat Malaysia, lelaki saja. Perempuan tak kena sebat. Perempuan akan ditukar kepada tempoh hukuman lah. Contohnya, lelaki tu 10 tahun penjara, 5 kali sebatan. So perempuan akan jadi 15 tahun penjara. So ganti sebatan. Okay, sebatan dekat Malaysia juga dia tak ada maksimum. Dia bergantung kepada putusan mahkamah. So, kalau mahkamah kata 10 sebatan, 10 sebatan dia akan dapat sekali je lah. One shot, one time. Dia tak ada hari ini 5 dijalankan. Tapi dia ada beberapa cara untuk lakukan dia. Pertama adalah sebatan dilakukan di tempat yang tertutup. Hanya disaksikan oleh ibu bapa dan hakim serta tukang sebat sahaja. Jenayah komersial ni contohnya seperti skamer, rasuah, usyam mainan, penyelewengan duit. Untuk yang ini sebatannya di punggung tapi dia pakai seluar. Seluar lengkap lah, punggung dia tak terdekat. Contoh dia macam ni je, dia tak perlulah full swing. Dia satu kena tak? Okay? And then yang last sekali, ini dah orang paling takut sekali. Yang ini untuk jenayah berat. Contohnya seperti kes dadah, kes pembunuhan, kes seksual. Untuk kes seksual, jika dia warga emas, doktor isytiharkan dia sihat tubuh badan, sebatan tetap dijalankan. Untuk warga tu bagi kes seksual saja. Okay, so yang ini sebatan di punggung, tapi punggung dia nampak. So dia terus ke punggung, maksudnya terus ke kulit dia. Cara sebatan dia full swing. Full swing tu ada yang daripada belakang macam ni, turun. Ada yang daripada dalam. Contoh kalau dari dalam macam ni lah, contoh dia turun dan dalam. Tapi ni tenaga perempuan. Yang tukar sebat dia lelaki. Okay, ada soalan? Ni untuk kanak-kanak, ini untuk yang skamer ke apa, ini besar sekali. Okey, tadi kita selesai tengok video dia yang sebat tapi tak boleh rekod. Kita tengok juga sangatlah mengerikan tu. Apa terkopek kulit dia. Sedap. Sedap. Buatlah baik, okey? Jom. Okey, selesai saja aktiviti kita pada hari ini di
Kota Jail. Lawatan selama setengah jam. Kita tengok video lain pula. Let's go, bye. Jumpa lagi. Sini pun ada cafe. Let's go to job cafe. Ni cafe. So ada ayam chicken mas. Kedai bukit. Kau dah lapar ke? Tak lah. Dia ada ruang library dengan area acara. Ni ada kedai souvenir juga. Kalau nak beli souvenir boleh datang ke dalam ni. Masa? Ada apa yang souvenir tu? Baju dia di sini. Tak boleh. Nak kira goreng apa-apa. Imagine kalau kita pakai baju merah ni tak ada perasan sangat, right? But biasa you pakai baju orange ni, how does it look like outside? Ni pun tak pernah. Ini pun tak perasan sangat. Memang ada design tu warna belang-belang ni. Orange ni sasar nampak. Ni awak Tengok lah. Property of jail. Kedai ni. Terjil lah, lawa lah baju dia.